Sengih seronok sangat ni. Jangan sentuh-sentuh lah, saya ada ulu. Apa tu sayang? Awak buat apa? Apa dia? Awak sangat sengih. Biarlah saya sengih. Tak sepatutnya awak sengih macam tu. Cepatlah, janganlah main-main awak buat apa. Cuba jangan buruk sangka pada suami yang misali macam saya ni. Saya sebenarnya tengah bayar zakat dekat dalam aplikasi ikhlas.com. Saya takut terlupa, pasal tu saya bayar sekarang. Cepatlah. Saya nak tengok. Cepat apa? Saya nak tengok awak bayar ke tak, betul ke tak? La ilaha illallah. Ni. Bayar zakat ni bukan sahaja kewajipan, tapi pasal dia nak bersihkan kita punya rezeki, dia nak tenangkan hati kita. Oh, jadi maknanya kalau saya nak bayar semua benda, nak buat korban zakat, semua dalam apps ikhlas.com je? Ya, betul. Next time, awak tak payah tersengih-sengih macam tu. Saya sangat suspicious. Buat muka biasa je. Ibadah bukan menunggu masa yang sesuai untuk dibuat, tetapi niat yang harus disegerakan.